Cakap apa? Thank you. Bye-bye rumah ibu cakap. Bye rumah ibu. Rumah ibu 2028 baru siap. 2028. Hari apa? Hari rasanya hari Isnin. Senin. Apa kata Isnin? Hari Jun ke? Hari bukan Jun. Dia kata Disember 2028. Disember. Ni kita nak pergi mana ni? Hantar apa? Hantar tu. Kat. Apa tu? Okey. Berapa kat? Berapa? Kat. 3. 1, 2, 3. Siapa nama dia? Nama. Men. Ha? Ketok. Tom. Tok. Oh. Ada. Lepas tu lepas hantar kek kita nak pergi mana? Hari Keluarga. Hari keluarga. family. Family day. Wow. Yang ni. Yang ni besar sikit. Ni satu, ni satu. Nampak. Ni 8 ni 6 kilo. Nak pergi mana? Nak pergi family day. Ha? Hari keluarga. Oh, tu opah tengok. Opah penuh kat belakang. Wah. Jambatan Pulau Pinang. Ibu ikut tak ibu? Tak. Ikut dia tadi. Ibu ikut ke? Tak. Nanti boleh beli ke? Tak tanya opa yang bekok ke bawah dapat kepala. Dia untuk apa? Ni. Dia makan apa? Coklat. Ya. Tapi yang satu lagi tu dah. Ui, banyaknya kereta tu tengok. Mana? Left. Mana dia? Kan banyak kan? Lebih. Ha ni. Oh, sampai juga pukul 7.30. Ni rumahnya nampak tu. Kecil, dia nampak kecil. Rumah dia. Yeah. Ni boleh muat 2 kereta lagi ke? Okey. Adik parking tengah Kawan baru dah sampai tidur plan out. Ni seorang plan out seorang penuh kat mak. Main hadiah-hadiah. Okey, jom baru sampai. Alhamdulillah. Masing-masing ngam-ngam baru sampai semua. Tidur. Assalamualaikum. Wah. Hati tidur. Anas karaoke. Anas karaoke. Wah. Hai. High five. Mainan. Bawa ke? Adik nombor 4. Nombor 8. Tak, nombor 8 Apit dengan ni. Tak. Nombor 4 Apit. 4. Dia 4 orang. Ni 3. Tengok nombor 4 tu. Adik tak nak besar sangat. 3. Adik tak nak besar sangat. 3 dia. Ada 2 lah. Mak bawah. Mak bawah. Tu, Nina cak. Ni dia punya dapur. Mesin basuh ni dah semua dah disediakan. Air semua dah siap. Saya bawa beg ni. Kita nombor 4 diorang kata. Mama kata. Oh. Ready? Wah. Ni. Tapi dah kalau dah banyak kosong kenapa tak ambil atas je? Kan ada orang kan. Pasal Abang Edi nak tunggu. Ni mak. Tunggu mak nak panggil. Oh betul juga kan. Okey. Kan? Sesuai kan? Okey ngam. Sebelah tu ada Iman. Tapi
Apit pun nak kena bawah sebab dah ada baby. Sebab nanti kan kalau macam dia, sebab yang adik fikir di bawah, sebab bila kita main game kat bawah, dia nak lari tengok baby, lebih senang. Nanti biar dia pilih kan. Apit. Boleh. Ayah tanya boleh kena tangga, padahal rumah kita orang kan atas. Sama kat tangga. Yang Apit tadi Tapi sebab kalau dia kat atas kan dia nak tengok baby kan jauh kan. dia 4. Dia okey, dia semua besar. Kakak orang. Dia semua besar. Elok sana. Ni lagi besar. Cuba tengok. Nampak? Oh, dia memanja Dia jadi manjang. Ni nombor nak siapa? Awin. Elok sana. Elok lagi besar ni. Ni. Macam mana? Ni siapa tadi? Kalau ikutkan Kau lah. Apit. Adik. Adik okey je. Tadi planning Ni. saja. Ni Zain. Okey. Dia dengan ni. Situ kira Apit kan 4 orang. Ni. Besar ni. Ni. Mau bukan ada adik lagi ni. Elok kita ada liburan apa semua kan. Betul. Sesuai lah. Sini satu. Ni? Yang tu kosong. Ni kosong. Special ni. Ui. Kosongnya. Yang paling besar kali. Senang. Kita ambil kecil-kecil kan. Hai. Kalau Apit kat bawah, mak cakap kau ambil lah bilik depan tu. Tapi bawah ni kecil sikit kan. Tapi kat awal tanya dia kalau dia okey. Dia ada pilih mana yang okey. Ini tak apa, pasal mak dapat bawah, dua dia. Betul. Mak boleh datang yang sini. Yang kecil sikit. Tapi kalau mak tak nak yang ujung tu sesuai untuk Apit. Kalau dia ni kalau mak betul. Sebab mak abang memang tak ada aircon kan. Kalau ingatan tak nak satu bilik. Mak takut. Tapi mak akan tidur sekali ni. Boleh. Betul. Tu sesuai juga. Habis dia akan pindah kat atas dengan Tapi misal katalah mak dengan abang sekali, bawah boleh lah kalau macam adik kata nak saja nak teman. senang mak nak panggil. Betul. Betul. Pun boleh juga. Mana-mana pun ada okey. Yang free-nya tetap satu. Bila abang kira total memang satu bilik dia free. Macam tu. Okey lah. Ini yang kaitan bawa ke yang dia punya? Ni yang dia punya. Saya bawa ikut. Ni bahan-bahan dia. Bahan masak semua dah, Win dah beli dah. Abang Ilui baru sampai sama dengan adik. Adik pun baru sampai dengan mak. Ni orang tengah kerja ni kan. Tak ada belacan. Yang belah kiri ni Ni nak masuk situ ke ataupun tak hadiah kat mana? Sini. Ni dah siap susun dah. Ada lagi 20 kat dalam kereta. Dia. Sini kan, letak sini kan. Rasanya ni nanti kita rapat je kan? Rapat kan? Dua-dua tolak sana, Acu tolak sini, rapatkan kat sini. Okey, tu. Okey, 1 2. Itulah. Tolak sini. Macam tu. Okey. Okey, rapatkan. Tu depan tak sama. Ya, sikit lagi. Boleh? Manikula. Zin. Malam ni punya aktiviti baca tahlil. Lepas tu makan-makan, relax, karaoke. Kita tanya Abang Aiman. Okey. Nampak semua? Kali ni kita akan berenang. Siapa nak berenang? Boleh tangan. Saya. Ustaz kena kerja dulu. tuan tu Terlanggar dah. Aduh. terus main. Tak boleh lalu situ. Bateri dah full. Apa tu? Batik. Langgar pintu dia. Dia naik atas. Batik tu apa tu? Ular. Nak ular. Dia naik atas. Gila. Bilik hati kat atas.
Abang. Tapi tak payah main tangga lah. Naik sekali boleh. Okey, sini. Kayla sini baling. Kayla sini, Kayla. Kayla sini. Sini, here. Kayla sini, here. Yeay! Tak buat apa lagi. Yeay! Satu lagi. Okay, Kayla. 1, 2. Wah! Yeay! Dah tahu peserta utama dah nak boleh dah. Okay, ready? Aroi! Aroi! Oi! Oi! Nak malah dia. Sekejap, kita susun dulu. Okey, Hakim dengan Acu, Tocu susun dulu. Okey, jap. Okey, ready, go. Wow. Oi, tak ada. Wah, ya. Okey, go. Wow. Woi, tak kena. Jap. Wah, Kayla ambil satu. Alah, tak kena. Sikit lagi. Tak kena juga. Yeay! Satu tangan je, satu tangan je. Ke belakang sikit. Ke belakang sikit. Oh, alah ke kanan. Aduh, macam mana nak menang? Satu lagi. Alah. Aduh. Alamak, ayam masuk longkang. Tu, rajak. Hei. Jangan bagi malu kan. Masuk. Wah. Dari belakang, baling. Alah, jingkir lagi longkang pula. Lepas ni betul-betul. Okey, sini. Okey, angkat tangan. Nanti dulu. Sana sikit. Lagi okey, angkat tangan. Dua-dua. Okey, kanan. Tangan kanan. Okey, ready? Al-Fatih. Okey. Last sekali. Oh. Wah, satu. Lagi satu. Ya. Okey, angkat tangan lu. Okey, ready? Baling. Ai. Sampai sebelah. Last sekali kanan. Okey. Ready? Stop. Wow, alah. Okey lagi. Okey, ibu ajar. Okey. Kanan, tangan kanan. Oh. Lagi satu. Okey, lagi satu. Stop. Whoop. Yo. Awaknya. Angkat tangan. Kanan. Okey. Ni ada baling depan. Baling ke depan. Macam tu. Barulah kena. Wah! High five. Guru. Baru dia 3 strike. Aduh, baru 3 strike ke? Al-Fatih sepak. Oh, tingginya sepak. Sepak lagi. Sepak. Dia lari, tackle. Gol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إليناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم. Arif Aiman, kesediaan beliau mengadakan majlis tahlil buat semua arwah yang telah pergi sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bidatkan, terima kasih kepada anak-anak dan penantu cucu yang datang hari ini. Kalau kita semua datang. Perlu ucapkan terima kasih kepada yang sponsor Ebi, kepada sponsor rumah ini, kepada kita semua. Banyak-banyak terima kasih. Dia bawa makanan. Oh, tu awak. Oh. Oh, pandai lah. Baru dah lepas semangat dia kan. Mak aku juga banyak-banyak. Okey, berjalan. Terima kasih. Mak sedih. Tapi hari ni esok lusa bukan hari yang sedih, Mak. Hari kita meraihkan bersama-sama ya. Jangan sedih-sedih. Mana yang ada kita teruskan program. Jadi kita nak dengar juga program apa yang akan berlaku besok. Jadi urus setia ketua program dipersilakan. Bangun, lepas tu kita breakfast. Bangun. Pukul apa? Jam. Anggaran bangun tu bebas. Jangan bebas. Bebas pukul 12. Kita habiskan game tu sebelum Zohor. Okey. Lepas Zohor kita bebas lah, acara bebas lah. Kalau mandi swimming pool semua okey. Boleh. Siapa sponsor sarapan pagi itu? Sarapan pagi kita memang ada tong-tong, tapi Sponsor. tapi betul kita duit yang kita kumpul tu kan, tu kita bahagikan. Yang handle untuk esok pagi tu chef kita. Chef masak kita Chef Alwi. Chef Alwi. Boleh ni kan, gotong royong sama-sama kan, siapa yang boleh nak tolong. Mulut akan jalan lampu. Okay. Masak terus. Nanti tengok kalau kita kata tu kita drag sikit game kita tu kan. Sebab game kita kan tak banyak kan. Betul. Okay. Kalau rasa tak sempat, kita buat lepas Zohor ke. Kalau tengok macam mana, kita tengok program kita ni bebas, tak ada timing yang tepat kan. Macam tu lah. Setuju ke? Semua insyaAllah semua setuju kan. Okey kan. Setuju. Malam lebih kurang pukul 8 macam tu kita dah kena standby untuk siapkan hidang-hidang tempat kawasan mana kita nak makan, mungkin kat luar ke dalam pun boleh kan. Start bakar api awal sikit lah, Awal. 6.30 macam tu kan. 6.30. Kita slow, tak adalah lambat sangat nak makan kan. Ahad Zain ada Abeloi, kita orang pergi cari menu dia. Mungkin nasi lemak dengan roti canai, kita buat half-half kan. Siapa boleh pilih lah, siapa nak roti canai, siapa nak ni. Tu je. Lepas tu lepas pada tu lepas makan esok Ahad nasi kahad lah. Bukan nasi karabu. Nasi kahad. Swimming pool. Habis dia kata pukul 10 tak boleh mandi dah. Tapi kalau Kita nak mandi, tak boleh lewat malam. Atas sebab-sebab tentu lah. Di antara menu yang paling penting, jadi ketua chef ada apa tak? Mana ketua chef? Tu. Ketua chef.
Apa-apa yang ingat dia ni. Ha? Dipahamkan menu ala-ala yang boleh dimakan lah betul ada yang suka pedas, ada juga disediakan Nanti BBQ pun nanti ada buat. Ada yang tak pedas, ada yang pedas. tak masak, ada yang tak pedas. Bukan. Yang tak masak. Menu ni untuk orang mengandung boleh, untuk opah yang tak makan pedas boleh. Untuk lunch adalah nasi putih, ikan goreng, ayam goreng, ikan kari, ikan. Ada sambal. Ada sambal atau ada ulam, ada sayur campur. Simple lah. Kita simple je. Nak request air sama. Air sirap opah. Sirap opah. Air sirap opah. Oh, kalau gitu abang kena buat lagi esok. Abang kena buat lagi esok. Sebab nak rasa sama. Api dah. Wah, api nak sambung. Okay. Kena pegang tangan sama-sama pusing. Opah tolong rasa. Cicit. Cucu cicit. Cik Lana. Oh, apa opah jannah? So anak saya Ailin Jelita binti Mama Iskandar. Dari ke belakang. Oh. Ada plan nombor 3 tak? Oh, Nombor 3 lagi 3 tahun. Oh, kita tahu. Ada plan. Dia pandai cakap pasal rumah tak Ada lagi satu. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki bulan 7. InsyaAllah. Nama dah ada nama. Okey, nama dia rosak lah. Habis bateri. Banyak lagi dah. Ya ke? Boleh. Bateri habis. Santai. Belum scan lagi, tak tahu nama lagi. Itulah tak tahu. Mula-mula doktor kata nampak tertenek. Lepas tu yang kali kedua ni doktor kata tak nampak pula. Tu yang kita orang tak tahu. Mula-mula tertenet. Dia tulis, dia kata ni macam confirm boy. Lepas tu yang lepas tu yang kali kedua dia tak perasan. Dia kata tak tahu, tengoklah nanti, dia kata macam mana. Tapi kena tunggu lagi sebulan bukan sebulan, seminggu ke 2 minggu lagi dia kata. Apa dia Mak? Terima kasih. Special occasion. Satu kebanggaan mengubah fikiran. Alhamdulillah memeriahkan suasana. Tahun lepas tak ada. Lepas tak ada, kita pun tak tahu tahun depan pun kita tak tahu. Jadi tahun ni kita buat dan kita harap opah bonda diberi kesihatan dan insyaAllah kita jadikan tahun ni Lebih meriah. InsyaAllah. Tetamu nak cakap apa? Ustaz bagi ucapan doakan. Doakan semua. Doa penutup lah, doa penutup. Doa penutup boleh. Doa penutup boleh. آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط لنا رزق واسع doa. المخلوق وصفة إكرامك بقدر حساب يا أكرم ويا أرحم الراحمين افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله افتح الطريق ولا تصلي علينا ظالما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dia dah duduk dengan kawan rupanya.
Ada semain tipu. Ada semain tipu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Jangan pukul-pukul kan. Tengok ada orang mandi tak? Ada. Ada? Ni. Mana? Tu. Wah. Jom. Kita pergi swimming pool. Swimming pool. Jom. Jom. Wah. Jom. Jom. Tu bilik maklum. Bilik maklum. Ready. Wah, kerja? Kerja? Buka kejap. Oh, dah check kan? Ha. Wah, Hati kena pergi belah sana, ni dalam. Okey, Hati pergi dekat Anas. Sini dalam. Dalam lah. Ha, pergi kat belah Anas sana. Oh, Meh, bola Meh. Bola ni untuk nanti nak main bowling. Hai. Hai. Makan minum. Minum. Jadi pagi ni semua makan nasi. Sampai pukul 4 ni kan. Saya sangat dengan sini. Anak-anak bowling. Oh, game tu. Oh, game tu nantilah. Tunggu Abang Zain. Nanti ada lawan. Wah. Wah. Ni tengah tunggu semua siap. Okey. Tapi tak tahu sama ada kita main game dulu atau makan dulu. Tapi makan kenyang lagi ya. Makan kenyang lagi. Main game Main game dulu. Bukan main game. Pukul dah lapar. Mau makan. Okey. Semua tengah tunggu, semua pakai baju. Tengok baju. Wah, belakang. Oh. Ya Allah. Ni abatan. Sing. Oh, Family Day 2026. Okey. Ni tengah dapat. Ni bebas. Soalan. Oh, nak buat soalan. Ha. Okey. Apa soalan? 4 lah. Hari ini Budi nak buat review. Assalamualaikum. Hari ini Budi nak buat soalan Kuis. remaja. Kuis untuk Kuis. remaja. 4 soalan lah. 4 soalan. Sebab ada 4 remaja. Nanti standby ya. Okey. Apa soalan-soalannya. Okey. Tu dah sampai. Ini 39. Ha? 59 eh? Oh, 39. Okey. Yang ini dia paling besar.
Tapi okey lah mak. Tapi besar macam ni adik masukkan tu. Oh. Cuma 3 okey. 3 apa ya? 2-3 tempat juga dah. Yang ini patutnya nak beli yang tu. Okey. Tapi macam kang adik ada ke tak ada ke adik? Boleh beli yang ni, tapi tak apa. dia beli kan? Kita abang Eloi dia boleh guna ni untuk kita. Nanti kita orang start lah awal sikit. Cuba adik plan. Kita sebabkan kecil kan. Kita start awal, so kita macam slow. Ni lama ni nak pakai. Betul. Pukul 5:30 ke kan. Janji ngam-ngam lepas maghrib tu siap semua makanan. Dah boleh turun makan kan. Tak ada dah orang nak bakar-bakar dah. Kita makan sama-sama. Betul lah. Awak 30 lebih. kat rumah kita Okey. Nah. Okey, kalau ni Aisyah pun ada. Oh, ada. Baik. Dapat. Ocak lagi. Acik ocak je. Tunjuk sikit besar. Besar tu lah. Ya, Cela bela sampai sekarang. Yang daripada kecil je ni kan. Cela bela sampai dah besar. Buat apa tu? Tak dengar? Oh. Jangan basah Okey. Kenapa tak ada buat aktiviti berenang kata? Oh. Bulan bolo punya kaki 1000. Siapa yang kakiku? Jikalau tak nampak Okey, Imrannya sini. Okey. Budak. Tu lah. Okey. Ada sang kulit punya kaki 1000. Siapa nampak kakiku? Jikalau tak nampak tempat aku melompat dengan kakiku Kuat sikit. Okey, lagi campur. Kuat sikit. Kuat. Dia kena kuat. Dia nyanyi kuat-kuat ni. Dengar pun. Dapat hadiah. Kan? Nyanyi. Kokok ini. Nyanyi kokok. Budak pada function. Function. Wah, ni ada banyak permainan ni. Tidur. Adik. Ya. Nak kambing. Nak masuk kambing. Nak ayam. Banyak benda. Biar hari ni semua mengembek. Malam mengembek. Malam kamu mengembek. Kat sana ada pisau tak? Ada bola. Ni kalau sini dapat ni. Abang pegang. Ni. Oh, Dah start ke?
Belum kan? Gerung adik jangan siapa gerung adik. Anak Sofi. Adik nak golek, nak golek. Dia golek tak? Alah. Siapa gerung adik? Kuat sikit kuat sikit. Tak cukup. Oh, dapat langgar. Lepas tu kau tak Itu tengah kan. Oh, tengah lain. Boleh. Kalau orang dia pilih. Kalau kenalan boleh. Kalau tak kenalan tak boleh. So sekarang game dah nak start. First kali game Zain. Okay. Game pertama nanti kita boleh senaja dengan isi. Okay, Fatih dengar semua. Di mana nama game ni Tukar lengkap. guling botol. Lawan ni nanti tengok siapa menang. Fatih pandai main tak? Pandai. Okey, mula kita spin Yang pertama. Siapa dulu? Siapa dulu? Ting. Acu dan Aisyah. Ni Acu mana? Acu mana? Okey, Acu tu. Masing-masing ingat grup. Nombor 2 Anas dan Abang Arif. Fatih dan Acu Adib. Okey, itu nombor 4. Okay, tadi mula-mula tadi Aisyah dan Acu. Ya, dia akan berhenti. Berhenti. Oh, cantik. Duit. Sini. Nak baby. Betul. Okey, bagus. Basuh pinggan. Tak ada pilihan. Ambil je basuh pinggan. Okey. Anas nak tolong Pak Abaiman. Okey. Okey, ni ah. Wow. Duit. Dia undur. Coklat. Sekali lagi. Tak ada apa-apa. Okey. Duit. Yeay. High five. Yeay. Satu lagi. Hakim, satu lagi nak. Satu lagi. Ayah buat ke? Satu lagi ke? Satu lagi. Ambil duit, dapatkan duit. Oh, pop. Wow! Awesome. Okay. Awesome. Mana satu? Yeay. Okey, nanti 1, 2, 3 boleh mula. Belum. Okey. Dia berhenti kita. Bukan. Laju sikit. Berhenti je kat sana. Okey. Kali kedua teruskan. Ya, ini best. One. Kailah. Sekali. Okay, ready? Ya. One more. Okay, one more. Okay, 1, 2. Okay. Ayah tolak lah, ayah tolak. Alah, tak nak ke? Kalau tak nak. Bik, tolak je. Alah. Kela. Okay, satu lagi lepas ni Kela. Oh.
Dapat. Sikit lagi. Okey, boleh. Ambil tu. Ambil tu untuk okey. Oh, dapat. Ambil. Okey, belakang. Okey, balik ke rumah. Okey, ready. Tukar dengan Abang Hafid. Nah, tukar. Abang Hafid nak. Okay, one more. Okay, ready. Oh, dia. Oh, dia tunggu sana. Tunggu sana. Okey, Mama mainkan ke? Okey. Laju sikit. Dia kata lagi sekali. Owner kata lagi sekali. Owner game. Okey. Wah! Dia dapat yang memang untuk Kayla punya. Princess. Wah. Ni tukar. Tukar. Dengan keropok. Oh, saya ingat terus masuk ke duit. Cuba pertukaran. Baca dulu doa. Okey. Dia dah mulakan. Aduh, sebelah je. Dia ada hadiah. Dan sekali buat lagi. Okey, kuat sikit. Wow. RM10. Okey, apa tu? Sama. Sama dengan Fatih. Ye. Okey, kumpulan selesai. Individu. Akan di undi. Awin. Orang pertama. Dua kali. Opah, lepas tu opah. Ui, jauhnya. Undur. Nombor 3, Opa. Opah belakang Ama. Maksudnya kalau dua-dua dapat hadiah ha. Wah, dapat duit. Wah, dapat duit lah. Sikit dengan super ringo. Tu bagi. Awi tu dapat tapi tak cakap berapa ringgit. Ama ambil RM1 je. Okey, macam tu. Okey. Dapat balong. Sikit. Terus sikit. Dapat susu. Opah dapat susu. Ambil. Tip. Opah dengan baby. Baby bangun dah. Okey. Peluang hanya berapa kali? Dua. Kali. Oh, itu cara dapat. Tu cara dia. Allah. Amin. Dia ada hadiah juga ke? Keropok. Oh, dapat keropok lagi. Dapat keropok juga. Iya. Ready. Mami. Tisu. Oi, terus attack. Ini masuk sini. 1, 2. Sam. Sama je tisu tadi. Sam. Oh, cantik ni. Radik. Sap. Selamat. Dapat gelu. Ha. Oh. Ni ya. Tak dapat. Okey, tak dapat. Bagi dia dekat sini. Ke arah sini. Persilakan pusing. Oh. Tak ada. Allah. Okay. Oh. Dapat. Oh. Okey, go. Lepas tu.
Aduh. Ini mesti dapat. Ini mesti dapat. Ini mesti dapat. Ini mesti dapat. Keropok. Tak dapat, tak dapat. Ada ladang. Iya, iya, ho. Ding, 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 ding. Dia apa ni dapat teng 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 teng. Slow, slow. 3. Ui. Lighter. Wah. Mana? Ui, dapat itu lah. Pakai dapur ni lah. Okey, ada peluang. Berhenti di tengah-tengah. Ni tanya. Tak dapat. Dapat kedua. Tak dapat. Okey. Ya Allah, siapin lagi. Oh, baik. Wow. Oh, dulu. Tak dapat. Sebab ni semua dekat, so kena betul-betul tepat lah. RM20. Dia nak dapatkan acu je lah. Okay. Dia bagi lagi sekali lah. Ya ke? Oh, okay. Sekali lagi. Tokek Fanfare bagi lagi sekali. Kena kongsi dengan Kaila 10. Kenapa tak naik kot lah? Ada. Sikit lagi. Awesome ke apa? Awesome. Itulah tisu. Okey. Hop. Tak dapat. Kosong. Tahan. Hop. Ni belum. Dia patah balik. Aduh. Set sudah cerita. Wah. Anak ditolong, dia dapat rezeki. Ya. Abah, kalau bantah belum juga Kaila. Betul. Dia dengan Kaila. Nah, slow main. Slow. Dia tak salah bising kah? Bising lah. Okey. Bising lah. Oh, tadi dia bising tak apa. Dia tega. Jauh. Tunjuk kat abah. Tengok abah. Wah, tunjuk kat abah. Wah. Okey. Boleh lagi. Boleh. Hop. Dapat tu. Okey. Mainan apa? Cepat dan pantas. Dimulakan dengan Cik Aloy. 1, 2, 3, go! Ya, tu dia. Satu. Betul. Jangan bagi jatuh. Betul, tepat sekali. Jangan main tinggi. Okey, betul. Okey, tiga. Aloy ke belakang. Aloy ke belakang. Okey, betul. Okey, ada jatuh, betul kan? Ada jatuh. Okey. Go, belakang, go. Okey. Macam ni lah tudung dia nak jatuh. Aku boleh kan? Tudung tu lipat lelong tudung. Okey. Habis buta warna. Siapa buta warna? Memang habis. Okey, betul. Teruskan. 1. Okey. Hijau sini. Tengok dah pening dah. Okey. Sini hijau. Hijau sini. Okey. Go. Teruskan. Okey. Mana tu? Pokok sini ke pokok sana? Tengok. Fikir. Pokok sini ke pokok sana? Mana hijau? Sini pokok.
Sana hijau. Ini hijau. Purple. Okey, belakang. Acu. Acu telah membuat satu. Stuntman. Oh. Okey. Okey. Amar last. Hijau. Start. Hijau. Mana hijau ni? Purple ni hijau. Salah. Hijau. Purple sana. Okey, naik. Sana. Sap. Okey, sap. Okey, sap. Sana hijau. Sana. Dengan satu minit. Pusing. Okey, tengah. Jatuh. Mana? Terbaik puji. Okey. Hijau kanan dia, dah skip. Hijau kiri. Boleh. Yang penting. Satu minit 43 saat. 1 minit 43 saat. Stop. Okey. Tanya. Pusing. Salah. Salah. Hijau belah kiri tadi. Wah, 2-6 saat. Kita tak tahu siapa yang menang. Acu boleh lulus acunya. 2 minit 6 saat. Acu tadi 2 minit 4 saat. Tak tahulah siapa yang menang. Okey. Tapi dalam masa tengah dia jalan tu ada seorang tolong letak balik. Sebab orang belakang dia tu pun nak juga buat macam benda yang sama. Start. 100. Start. Lagi sekali letak, okey. Start. Okey. Kita masuk tak apa. Okey, boleh. Start. Okey. Oh, bunyi lah. Start. Ni game ni cukup dosa. Okey. Start. Acu pelan-pelan, relax. Start. Okey. Ayat ni sangat. Okey, macam tu. Pak. Kita boleh belajar dari kesilapan. Okey, next. Dia ulang balik tempat dia. Ayo. Ada puji. Acu sikit. Ada siapa yang main batu seremban dia otak. Okey. Nanti sampai ayah second last ayah. Taklah. Antara hari last. Sebab nak gantikan jin nanti, nak gantikan jin. Pilih. Okey. Awak ni macam biasa main batu seremban je. Dia macam Dia punya tempat sampai cawan tu penyek-penyek. Okey, next. Oi, awak. Sok. Baju lah. Korang buat bekap. Oh, betul dah kan. Oi. Pas, oi. Sap, cuy.
Oi. Adik. Oi. Macam mana tu kodok dia berair dia tu? Dia sesuai ke depan kodok tu? Adik. Oi. Adik. Oh dah. Okey lah. Tinggi sangat. Sah. Macam tu. Masa. Dah. Ada lagi Jen lah. Jen lah. Dia kalau tinggi sangat nanti dia. Semua pakai Lah sinar. Jen. Okey, Jen. Ui, semua 2 minit lah. Oh, 10. 9. 8. 4. 7. 12. 6. 1. 2 minit 31. Okey, mulakan. Inilah pemenangnya. Itulah pemenangnya. Jatuh. Jatuh. Oh, jaya. Malu. Naik. Kat ini. Siapa naik? Oh, ini yang pemenang. Kami menang. Ya! Kita boleh menang. Ipa dengan serius ke muka? Ya! Ipa dengan serius ke muka? Ya! Sudah melepasi 2 minit. Tak masuk. Sudah melepasi 2 minit. Terbang, terbang. Okey, next. Nina. Uyo. Nina pendek. Oh, last. Inilah punca. Yo. Sudah 3 minit. Sudah 3 minit kita akan menang. Okey. Aju dah. Kita dah menang. Kita dah menang. 7, 4, 3, 2, 1. Ya, kita menang. Aju dah. Bukan main lama lah. Seorang berapa kali? 100. RM1. RM3. Haji kau kuat. Lagi sekali. Kau kuat sikit. Bani kau kuat sikit. Kau kuat. Lagi satu. Hati kau kuat lagi. Ya, macam tu. Okey, dia masuk. Balik. Nombor. Berapa? RM9. Ya. Nak bagi dia. Boleh. Okay, 1, 2. Dia boleh biji. Di sini. Iya. Oh, one more.
Oh. 1, 2. Lagi satu. Iya. Ha. Iya. Alamak. Apa dah tak baru. Mari. Hati tolong. Dapatkan 10. Ah! 100. Anak dewasa menghampiri anak dan dewasa. Korang selalu tengok tak? Itu sama korang selalu tengok tak? Dia kawan yang baik. Kawan yang baik. Tak, dia tak. Ha? Dia okey tak? Ha? Dia baik lah. Dia baik. Tapi kalau baik kenapa dia kalau kita sentuh laju dia gigit? Acu pegang ni kaki dia tau. Tapi Acu tak tahu apa benda. Ha, betul. Dia lama-lama nanti dia gigit. Tadi dia kata macam dia nak marah. Dia lepas tak? Nampak? Dia gerak. Apa benda ni? Baba kata nak lagi sekali. Okey. Dah. Acu macam dapat tahu dah. Ya, Acu dah macam dapat tahu. Acu dapat tahu dah. Acu rasa memang katak juga. Katak. Anak katak. Oh. Dia tajam. Kucing lah ke lidah dia tajam? Cuba. Kitten. Dia melompat tu. Tak. Kalau yang untuk Acu nak teka ni macam ya. Dia siput ke? Siput lambat. Tak, siput dia keras. Mesti dia suka nyanyi Batu Hujan kan? Katak. Okey, siapa pemangsa dia? Pemangsa dia. Pemangsa Dia dia. makan apa? Tikus. Pemangsa dia tikus. Ish. Ular. Dah keluar lah. Aku dah keluar. Okey, masuk dalam. Okey, next. Otak kot. Boleh. Abang-abang geli. Dah. Itu 2-3 baru kita orang hantar tau. General group. Hantar kahwin terus. Pegang kaki. Pegang kaki. Acu cakap tadi Acu pegang leher dia macam ni. Memang bagi Cik Eloy ni. Bagi api. Api. Ni bawah sekali tengok. Eloy. Cik Eloy tengok nampak. Tak boleh buat apa lagi. Aduh. Nombor 2? Ni dia kari tak ada santan. Kari India. Terima kasih. Tak goyang kepala pun. Baru betul. Amak. Okey, ni ambil je apa yang nak. Ada tu minyak. Ada ambil tanah you tadi. Tu apa tu? Ikan. Untuk sayur ni. Tapi makan kat luar pun okey guys, hujan-hujan kan. Cuba makan kat luar lah. Ulam tu dengan tu boleh. Tu pun mak bawa semua. Oh, ni kari, ulam kari. Wah. Kalau tak ada santan. Jadinya sebenarnya ke? Kan. Is a beautiful
Pergi mana? Oh, nak pergi shower mandi. Hai. Jangan pergi dalam. Jangan buat macam tu, nanti yang adik ikut. Pandai tak? Tuh. Alah, semua muka. Semua muka. Mama. Wah. Ibu pusing kau. Tengok. Menyelap tak kan dalam tu. Timpa. Kau bau kan kalau Kata tu aram tu. Boleh aku ni pukul. Dia kan adanya dia tak beragam bah. Dia kena sikit sini dah. Masa tinggi yang begitu. Siapa boleh duduk? Tolong bagi kakak yang mula dulu. Kakak tak jawab sebab kita orang tengah angkat. dia kena jauh-jauh, janganlah dekat-dekat. Li bos tu tahu. Senang ah. Kehijauan. Kehijauan. Yes. Mak, ambilkan pinggan kosong yang untuk jadikan kipas. Pinggan kosong jadikan kipas. Ada macam 3. Yang main game. Suka pakai tak mak? TV, microwave, air fryer. Tak masuk sini ni lagi sebab Kalau ada api padam. belakang rumah. Api. Pukul 6. Lagi 7 gelap. Bumbu. Kenapa letak 2? Orang mana tahu naik ke tak? Pisau tak ada, pisau tak ada. Sama. Apa tu? Tak nampak lah. Hati yang bilang tadi. Hati yang bilang tadi. Siapa ni tadi? Dia buat apa? Dia buat buruk. Okey. Satu hati kosong. Lihat. Geletek. Apa kalah kena geletek. Satu. Okay. Yes, right. Pisau tak ada. Jangan lambat-lambat. Dua. Janganlah. Dah kena geletek. Awesome. Last. Sama. Awesome. Tempat tak ada. Okey. Okey, dua. Ada siapa ni? Last. Tapi benar cepat. Berat. Bukan Awesome. kecil. Okey. Siapa kalah kena geletek? Semua. Laju. Mati kena geletek. Oi, dah. Sabarlah kan. Laju-laju sangat. Ada ingus. Sabarlah dia. Itu siapa? Satu siapa? Patih dia. Okey. Ayo, geletek, geletek. Tahu lu cakap lah. Tak nampak. Snap. Panas. Yeay. Menang. Okeylah. Semua menang. Nak main pula. Saya main kat Isha. Nak main cepat.
tahu. Acu apa tadi kot? Dengan tisu. Kan? Tapi tak minum. Ya ke? Sebab akak masa event tu, kak tu kosong. Alamak, tak boleh cepat senyum. Double blocker. Menang! Ya! 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 Okey, abang saya ambil dalam umpan dulu. Dalam umpan saya hak. Cela. Okey. Tunjuk sini. Kamera. Okey, jangan satu lagi ada ni daripada Cik Eloy Cik Eloy. Yang kecil dia Eloy. Cik Eloy dan Acu kita gabung je sekali. Dalam nanti dulu. Okey, dah. Okey, hakim pula. Okey, apa tu? Yang. Kailah. Ada apa? Terima kasih. Ibu macam mana nak ambil yang tu? Atik sana. Atik sana. Atik. Satu lagi dia tapi acunya yang ni hadiah ni daripada opah. Carrot. Mesti carrot. Yang ni ada request daripada Onyang dan opah ni kena pakai tau. Okey, itu saja setakat ni. Boleh belakang. Nanti opah kata opah buat sini nanti datang kat opah, okey? Tunggu. Awak bating. Wah, dia bating jadi kau kedal. Tapi Imran punya kau kedal pakai spek lah. Ya, Imran buaya darat. Wah. Nanti kumpul kita ambil gambar. Lah semua mata hati kat atas. Nak ambil ke? Abang ambil kejap. Okey, jap. Oh lah, nak sepik mata. Wah. Ni dia punya gigi tak ada gigi dia. Kenapa tak ada gigi? Ada gigi. Okey, beratur. Wah. Okey, beratur. Nak ambil gambar. Anas sini, beratur, ambil gambar. Okey, sini. Anas sini, okey. Aisyah. Wah, Kayla. Wah. Opa, tangkap. Tengok. Buaya siapa boleh tangkap ni? Wow, dia makan betul-betul lah. Wah. Buaya tu ganas lah. Pukul dia. Anas pukul. Ya. Ambil gambar dengan opah. Okey. Wah, Kayla. Wah. Cantik. Okey, Kayla je tinggal. Okey. Bukan aja lah. Seronok ya. Tapi ekor je. Jangan tarik ekor. Jangan tarik ekor. Nampak tu. Tangan ni. Okey, jelita pun nak. Okey. Cantiknya. Jelita. Angie mana tu? Acu buaya. Sakit. Tu okey. Ni. Ni dulu. Okey.
Balik pun mengesot. Dulu. Okey, jalan je tu. Mengesot juga. Okay, Anas pula. Okey, ready Hakim. Okey, Hakim. Mengesot. Okey, jalan. Oh. Okey, Aisyah. Itu Kaila Wah, banyaknya. Ui, dia dapat jugalah. Yang, dapat juga. Okey, jalan je. Okey. Video. Alright. Okey, sama. Wah, okey. Ama, acu, Wakil, okey. Okey, ni grup Cukodok. Okey. Boleh. Wah, dia semua dapat. Tak ayah Okey, alright. Ayah, ni Aiman pun dapat juga kan? Sama lah 2. Okey. Tinggal Maklum tadi main. Okey, mana? Yang tak main tapi ni kan. Betul lah Pak Lang Ilin. Yang masuk nama tapi tak main. Okey, alright. Sama. Berapa tarikh lahir Opah dan berapa umur Opah tahun ini? Boleh tolong cepat. 4 Julai 1951. Umur berapa? Kira-kira 75. Okey. Okey, so Ipah dah tahu jawab? Tapi dah jawab. Dah jawab kan? Okey. Soalan kedua berapa ramai orang baru dalam keluarga bonda dan siapakah? Tahun ni Tahun ni boleh. Tahun ni 1 sahaja. sikit nak. Okey, 2 dan siapakah tu? Okey. Yang kedua suami Kak Aisyah. Siapa nama? Oh. Aiman dengan Pak Lang. Sebutkan yang duduk dengan Opah sekarang. Ke depan. Semua dia kena sebut nama tu. Sebutkan yang duduk dengan Opah sekarang. Pak Atan ada. Nama panggilan boleh, nama sebenar boleh. Pak Atan dan Ladang. Pak Lang, okey. Ada lagi. Berbulu. Oh. Mel. Okey. Lagi. Tak nampak susah. Dua lagi. Saya tak kenal. Tolong. Diam. Dua lagi. Diam. Okey. One lagi. Susah. Apa dia? Beda lah. Mesti tompok batuk-batuk kat rumah. Apa sebut nama aku? Kat hotel. Member tidur hotel. Okey, so last soalan untuk Pak Lang lah. Pak Lang nak jawab. Berapa ramai hari jadi bulan 5 dan siapakah? 2. Pak Lang record dia lah. Tak jawab. Berapa ramai hari jadi bulan 5 dan siapakah? Pak Atan ada kucing. Iya ho. Pak Atih ada abah. Iya ho. Betul. Tungtang. Alright. Terima kasih Bunda. Itulah 4 soalan daripada bonda. Untuk potong kek katanya.
Okay, Anas, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fatih dan Pak Lang. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Fatih Pak Lang. Allah selamatkan kamu. Wah. Bersin dah bukan bukit tu, elok tu. Yeay, suat sikit Opa, suat. Opa suat. Yeay. Wah. Cabut. Dia ada banyak oren ada. Mak dia suka yang biru banyak. Okey. Yeay. Wah, Imran. Tertunjuk gigi batu opang kan. Wah, Anas. Wah. Tu. Nina. Wah, Ipa. Wah. Tu, Ike. Baby kita dapat. Uyo. Ini tak ada. Wow, okey. Thank you. Wah, ni baby tajam. Ha. Soalan. Tu apa tu? Wah. Allah selamatkan kamu. Nyanyi je. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan bonda jannah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Okey. Aduh. Okey, ini kalau bonda nak tahu, kita orang hari Jumaat sampai tu, kita orang plan macam nak bagi surprise kat bonda. So kita orang collect, pergi bilik ke bilik, tanya dah nak sumbangan kan. Ini semua ikhlas daripada cucu, anak, cucu, cicit semualah untuk bonda. Walaupun tak banyak kan, untuk bonda, ikhlas daripada kita orang. Bonda nak ucapkan sikit Ucapkan terima kasih rezeki bonda hari ini. Kepada anak-anak cucu-cucu bonda yang berikan hadiah. Bonda, alhamdulillah, semoga Allah panjang umur, membawa dipisahkan badan semoga. Amin. Hidup Opa. Wah. Mati je lah kau dengan ni. Cuba. Anak kopi dangdut. Bintang menunggu namun apalah dayaku. Ku hanya mampu meratap di dalam ratapan sayu.
Lain suasana. Okay, terbaik. Sebagai ditusuk demi-demi akan terhenti berkaki di lembah asmara berapi terbakar hanya aku sendiri. Oh mengapa kemana hilang janji dan sumpah setia, kemana sumpah selalu harus tertulis. Apakah mungkin kita bagai dulu? Semakin ingin aku lupakan dan semakin banyak wajahmu kan menjelma. Di manakah puncaknya derita ku sendiri tidak pasti sayang. Siapa merebut seri cinta waktu aku buka jendela pagi indah. Siapa sudah bawa merah harum di kabar hatimu hingga diriku disingkirkan. Berjanjian di kaki malam menghilangkan warna ilalang. Cinta ini bagaikan berkasihani. Kami bantu kami kami dalam dunia tak berbapa tak beribu. Okey. Saksikanlah saksikan olehmu wahai sang hujan dilanda
Kenangan tinggi waktu jalan-jalan, berdua jalan kaki saat turun hujan. Basah baju kita, basah mesranya tahun pisah. Usulku merasakan mesra malam itu. Berganti daun pisang menjadi payung sutra. Sekarang tangan tulis diriku, biarlah engkau pergi dari satu misteri. Bagaikan tiada hati yang peduli, tidak mahu pulang lagi. Sayang aku hanya untukmu sayang, jadilah segala dosa-dosaku. Tidak sengaja aku mengasari dirimu, bagiku kau bukanlah lawanku. Aku rela bersama merencana duka, hanya berkekalan dengannya. Apa yang terjadi di Oktober, ampunlah segala dosa-dosaku. Semua tengah pack-pack barang yang masuk dalam kereta. Sebab sekarang pukul 10 suku. So tinggal Fatih je belum mandi. Semua dah siap. Settle kemas. Tanda pun dah settle. Tak ada apa. Geng-geng ni semua settle. Tak ada apa juga. Untuk bilik ni pun settle. Semua bilik 5. Bilik ni, bilik 4 pun settle, tak ada apa. Bilik 6 pun settle. Kita turun bawah. Semua tengah kemas-kemas bawah. Semua tengah pack-pack. Ya, kipas tengah basuh. Semua tengah basuh. Ya. Tengah basuh periuk. Aish kita biar. Tak ada, kosong. Bilik 2 pun dah settle juga. Semua. Biasa bilik bedding. Kakak dia. Ini kakak dia. Gimana? Kayla gimana? Okay, ni daripada bawah. Semua tengah pack-pack barang. Swimming pool pun dalam keadaan baik. Semua barang tak ada tinggal dalam. Dalam pun okey. Semua okey. Kita akan letakkan. Supaya kita. Nak dah. Dia kata tak apa dia kata. Benda tu memang dah
Dah cakap dah. Cakap dia macam dah rosak. Dia tak okey tak apa. Kata tu. Okey, settle. Itu ni kita boleh kunci dah. Cuma pelak ni tak tahu mana pelak. Pelak luar ni mana Kipas dengan ni. Dimulakan. 2000 Hari? take 1. Hari ketiga. Hari terakhir Ahad. Pukul sekarang pukul 11. Pagi. Tarik 24 24 hari bulan 6. yang cakap Nam berat Abedi dengan tinggi. Tak. Tisu dah kemas. Tisu dah habis kemas. Lagu tu okey ke untuk salaman? Terima kasih banyak ya. Ada minum semua kan. Dan nangis sebab apa? Nangis sebab apa ni nangis? Sebab dah lama tak masak kan. Untuk portion yang banyak, Okey, Wing, terima kasih Wing. Sorry. Tahun depan kalau ada apa kita join buat lagi macam ni kan. Okey. Selamat Raya. Okey Zain. InsyaAllah nanti kalau ada lain kali boleh join lagi kan. Boleh insyaAllah. Kalau ada salah cakap cium tak maaf kan. Alright. Selamat Raya sekali. Ya. Okey Kin, kalau ada salah silap cium tak maaf kan. Alhamdulillah. Kalau dia ada buat Terima kasih datang. Okey, terima kasih tolong masak-masak. Kalau ada salah silap minta maaf tau. Okey, insya-Allah tahun depan kalau ada lagi boleh. Ini partner. Partner in crime. Partner function. Dia kena beratur apa tu? Ini tu tahu. Abati kena salam, betul minta maaf tau. Okey, Pak. Terima kasih masak. Tolong masak ni kan. Okey. Ya. Okey. WhatsApp. Kalau tak ingat WhatsApp. Dia tak ingat WhatsApp cakap. Terima kasih datang. Okey. Terima kasih datang. Kalau ada silap minta maaf kan. Alright. Nanti insya-Allah tahun depan boleh lah kita ramai-ramai lagi. Okey. Raya apa? Alright. Okey, selamat Hari Raya. Oh. Beratur belakang you. Okey. Terima kasih datang tau. Nanti tahun depan kita buat lagi kan. Terima kasih datang. Nanti tahun depan kita buat lagi tau. Okey, terima kasih. Hai. Sambung. Hai Anas. Nanti tahun depan kita buat lagi, okey? Beratur. Selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Okey tu. Selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Ni kawan-kawan salam. Kawan-kawan salam.
Ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Pertama sekali, ribuan ampun dan maaf. Kita punya homestay bukan yang sempurna, tapi homestay kita sempurna kerana Bonda. jadi kalau ada kesalahan silap, kami semua minta maaf. InsyaAllah nanti kalau kiranya ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Jadi sila satu saja pesanan, jangan bawa segala masalah, tapi bawalah kenangan daripada sini. Dan kita habis di sini, kita happy di sini. Cuma bawa yang gembira saja, keluar daripada homestay. Okey, sekian. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kita nak group foto boleh? Group foto. Terima kasih kepada anak dia Eddie yang sponsor rumah untuk kita semua. Alhamdulillah punya jalan dengan lancar, tak ada apa-apa masalah. Semuanya okey, bilik semua dapat masing-masing. Satu bilik seorang. Tamu pada apa lagi? Ada lagi? Ada apa dah kasi dah. Dah kena foto dah. Potong. Yang siapkan selamat bersama balik. Tak jaga nak apa tu? Kau main di kolam? Sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Kalau yang ini tak sudi. Pada rumah cantik baju mak. Cantik. Baju apa nanti? Green. Dia tu warna apa Mak? Mak tu warna apa? Tak ingat. Warna hijau turquoise turquoise. Yang gembira je kan? Okey. Dia sedih juga. Okey. Ada yang tak ada sekali kan. Ada hikmah. Ha. 1, 2, 3. Allah selamatkan opa. Allah selamatkan opa. Allah selamatkan opa Jannah. Allah selamatkan kamu. Israel, Apa berjalan? Aman. Tengah-tengah. Doa. Ada masa. سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين Amin. Terima kasih kepada Aiman. Doa diaminkan. Siapa yang nak cek? Siapa yang nak cek?